ambil kita punya ni. Tak kat sini. Sini. Pakai ni pun boleh. Boleh. Kita hari nak belajar teknik macam ni. Lepas tu kita gosok. Apa, stand by apa? Okey. Apa belum? Tak payah, video je. Sekarang kita nak buat teknik hidung mancung dalam. Okay. Kita ambil yang ini. Okey, syaratnya kita kena straight tau. Jangan bengkok kiri kanan. Video kalau hidung patah. Tarik ke bawah betul-betul bawah. So dah nampak dia lebih bersiap dan lebih features dia kan, sebab kita ni orang Melayu dia jarang dikurniakan hidung yang mancung. So kita kena mancung lah. Jarang. Jadi you ambil je kelingking, mana kelingking? Tunjuk. Okey. Alright, ambil tu. Gosok, bagi warm. Kalau ada highlighter boleh lah. Boleh? So you akan tarik daripada ini. Hebat pakai highlighter. You punya ni. Tiada sekali. Tarik ke bawah. Tarik tu straight je lah. Straight je. Kita merayun nak. Kita guna brush. Brush tak payahlah kalau korang nak beli ni beratus. Pusing pun ke? Ha? Dah fine tak ni. Mati dia.